Hai, Assalamualaikum wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ingat tak hari tu Farah dah pun bawa korang round-round salah satu pantai yang menarik di Melaka. Ada rumah penyu, ada pot healing, ada chalet. So, video kali ni sambungan dia lah ya. Mana yang tak tengok lagi bolehlah scroll video Farah, okay? Let's go. Cuaca yang indah, kepulan-kepulan awan yang tersusun rapi. Subhanallah, tabarakallah, maha suci Allah. Sekarang ni kita berada di Tangga Batu Melaka dalam perjalanan untuk ke Pantai Puteri tau. Korang tahu tak, Pantai Puteri ni ada nama panggilan lain tau, iaitu Pantai Kundo, Merak dan lain-lain. Korang tahu tak sejarah Pantai Puteri Melaka? Cuba share dekat komen, okey? Korang ingat tak vlog Farah pergi ke pasar malam Pantai Puteri Melaka tu? Ingat tak? Inilah laluan yang sama, jalan yang sama, beza dia waktu tu malam, yang ini 11 siang. Semoga korang menghayatilah perjalanan kita ni, okey? Terima kasih korang yang tak putus-putus support Farah, sama ada daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Farah hargai, hargai sangat. Semoga Allah balas segala jasa baik korang, insyaAllah, dan semoga korang sentiasa di dalam rahmat Allah. Tak lupa juga daripada Turki, Rusia, ada daripada luar-luar negara, ada diorang komen dekat video Farah. Ya Allah, Farah bersyukur sangat. Ada juga orang luar yang support Farah, yang sudi tengok video Farah ni. Yang paling ramai sekali support Farah, ya Allah, Masya Allah, orang-orang Indonesia. Diorang antara yang terbaik. Memang tak putus-putus support Farah. Semoga diorang pun berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Tak lupa juga yang tak henti-henti support Farah, antaranya adalah Rara Queen Channel, anak nombor 2 Melaka. Terima kasih banyak-banyak, banyak lagi tapi tak tersebut. Terima kasih banyak-banyak korang. Kalau korang nampak dekat komen Farah tu, korang pergilah dekat diorang mesti datang kat channel korang. Diorang baik sangat, alhamdulillah. Farah bersyukur sangat. Kat depan tu kita dah sampai dah korang. Pantai Puteri Melaka, antara pantai Melaka yang cantik dan semakin cantik korang. Korang hayatilah ya. Nanti kat depan lagi, nanti kita jumpa, kita baby-baby lagi, okey? Terima kasih korang. Korang kat depan tu kita nak sampai dah korang. Ni
sebelah kiri Farah ni ada hotel tau. Kalau korang plan nak bercuti kat Melaka, banyak, nampak besar tak bangunan ni. Korang bolehlah menginap dekat sini. Cantik kan, Masya Allah. Okey, ni Pantai Puteri. Hayatilah korang. Macam Farah bagi tahu sebelum ni, Pantai Puteri ni dia orang tengah tambak. Korang boleh nampak yang warna putih merah tu. Itu tanda sampai situ saja, korang tak boleh masuk ke dalam kawasan tu. Kalau tak ada, macam kat tepi ni, okey, korang boleh masuk. Kalau dia orang tengah tambak tu dan baru tambak, korang tak boleh masuk. Dekat situ ada papan tanda. Kalau ada kawasan situ buaya pun, dia orang ada papan tanda yang ada buaya. Kawasan yang tak boleh berenang, tak boleh mandi pun ada, ya. Kalau dilarang masuk tu bersebab untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan orang-orang yang kita sayang. Okey, korang jaga diri baik-baik. Untuk korang tengok tu, ya Allah, Masya Allah. Kalau tak, Pantai Puteri Melaka ni dah sampai hampir ke jalan tau korang. Tapi syukurlah Allah gerakkan dia orang ni untuk ikhtiar tambak. Korang tengok tu, dia dah jauh. Kalau tak, korang tengok dekat bilik air ni dah separuh Kobo ke tahu korang. Syukur, Alhamdulillah. Ni dah luas dah ni dah luas dah korang, dah jauh dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lindung kita, Allah jaga tempat ni, pantai ni. Keindahan pantai ni kan, keselamatan kita semua, insyaAllah. Korang boleh nampak kat tepi-tepi tu papan tanda warna merah, itu semua larangan. Korang boleh baca, banyak diorang ada letak dilarang masuk. Tolonglah jangan masuk untuk keselamatan korang. Okey, korang hayatilah, ya, hayati Pantai Puteri Melaka ni. Ni korang, kat sebelah kanan Farah ni semua kedai-kedai makan korang. Ya Allah, kalau korang menginap kat sini, merata kedai makan. Korang malam memang meriah dekat sini. Ni Yong Tau Fu Legend kat Pantai Puteri korang. Yong Tau Fu Legend Pantai Puteri Melaka, sedap. Yong Tau Fu dia antara yang sedap. Kalau korang menginap kat sini, macam-macam korang boleh dapat makan, insyaAllah. Mudah nak dapat kedai makan, tak risau korang. Ada kedai runcit, korang boleh nampak kan. Ni malam meriah ni korang. Kalau korang ada plan cuti Melaka, mainlah sini. Korang boleh tengoklah keindahan dekat sini, Masya Allah. Korang, kalau korang bercuti dekat Pantai Puteri Melaka ni, korang boleh juga menginap dekat Puteri Bay Hotel Melaka ni. Dekat sini pun ada. Okey, selesa. Ada swimming pool lagi. Itulah dia tadi Pantai Puteri Melaka korang. Indah kan ciptaan Allah, Masya Allah. Mailah ramai-ramai bercuti ke Pantai Puteri Melaka. Mana yang plan nak bercuti kat Melaka tu, meh dekat Pantai Puteri Melaka. Malam meriah korang. Korang tak risau nak cari kedai makan, 7E melambak, kedai-kedai runcit pun melambak korang. Seronok macam-macam ada. Okey, ni kita nak meneruskan perjalanan kita. Farah nak bawa korang satu lagi pantai dekat Melaka ni. Korang hayati dulu perjalanan ni. Jom.
Bila sampai sini mesti ada dah boleh agak nak pergi pantai mana, mesti dah boleh teka kan. Cuba komen kat mana ni. Dah sampai sini mesti korang boleh teka kan ni dekat mana. Inilah dia Pantai Klebang Melaka. Korang tahu tak Pantai Klebang Melaka ni, ya Allah, ramai pengunjung korang. Jangan kata hari Jumaat Sabtu, hari biasa pun ramai korang. Kalau Farah lalu tak putus-putus orang ada. Sebab malam dekat sini sangat-sangat meriah korang. Korang nak cari makan apa, korang nak cari minum apa, silakan. Macam-macam ada. Dekat sini malam dia akan ada food truck dekat sini korang. Macam-macam korang boleh pilih lah apalah korang nak makan pun. Lepas tu korang boleh pergi healing kat tepi-tepi pantai tu. Okey, kalau korang bercuti dekat sini, korang boleh menginap dekat hotel depan tu. Dekat hotel ni, hotel baru ni. Dekat dengan Pantai Klebang Melaka. Inilah korang, hayatilah keindahan Pantai Klebang Melaka. Seperti yang Farah kata tadi, kalau malam-malam dekat tepi ni sebelah kiri akan ada peniaga food truck. Kalau sebelah kanan, kalau tak silap Farah, kemah. Dan kalau korang boleh nampak dekat sebelah kanan Farah pun ada gerai bertingkat, kedai makan bertingkat korang masuk Farah. Malam dekat sini sangat meriah. InsyaAllah kalau rezeki, dengan izin Allah, Farah akan bawa korang jalan waktu diorang operasi tu, malam-malam tu. Nanti Farah bawa korang suasana malam dekat sini. Korang tengoklah sendiri ya. Korang nampak tak insan-insan yang di sebelah kiri Farah ni? Mereka ni lah yang bertanggungjawab sentiasa memastikan Pantai Klebang ni bersih korang. Hari ni di kesempatan ini Farah nak ucapkan terima kasih pada para insan yang setiap hari bersihkan Pantai Klebang ni korang. Mereka ni tak selalu nampak di kamera, tapi mereka ni lah yang jaga tempat ni supaya kita semua dapat datang, berehat dan cipta kenangan bersama orang-orang yang kita sayang. Kalau kita datang ke sini, jomlah sama-sama hormat usaha mereka. Buang sampah pada tempatnya, jangan tinggal apa-apa kekotoran dekat sana kan. Sampah-sampah lah masuk Farah. Dan jadilah pengunjung yang bertanggungjawab. Betul tak? Kan, setuju tak? Pantai yang bersih bukan tugas mereka semata-mata. Sama-samalah kita kan. Jom terus menikmati keindahan Pantai Klebang Melaka. Pada insan-insan yang mulia ini, terima kasih banyak-banyak sentiasa dan selalu memastikan Pantai Klebang ni bersih. Terima kasih banyak-banyak. Semoga semua insan-insan ni sentiasa di dalam rahmat Allah, insya-Allah. Amin.
Ni korang boleh tengok kan, luas kan, lapang kan kawasan ni kan. Ni petang-petang ramai pengunjung ni, tak kira lah orang Melaka ke orang luar ke, memang ramai dekat sini, memang Rio dekat sini. Inilah dia Pantai Kelebang korang. Marilah datang Pantai Kelebang. Dekat sini pun banyak tempat makan, banyak hotel, banyak tempat-tempat yang korang boleh menginap. Sila. Dekat Pantai Kelebang ni, dekat sebelah kiri Farah ni, kalau korang nampak ada eco paus ke apa tu, tu nampak tak? Ini kalau malam dia punya meriah, tak payah cakap. Kalau korang ada anak-anak kecil, memang seronok dekat sini. Macam-macam ada kereta kontrol, macam-macam lah sekarang, dah bertambah-tambah dah. Korang boleh bawa anak-anak korang kat sini. Memang Rio kat sini korang, Rio sangat, memang seronok. Ramai anak-anak kecil, keluarga-keluarga datang kat sini. Nanti insyaAllah kalau rezeki, berkesempatan, dengan izin Allah, Farah akan bervlog dekat sini. Nanti korang tengoklah keindahan malam. Okey. Dia mesra kat sini, memang mesra kanak-kanak. Memang anak-anak korang kalau tengok, mama, papa nak pergi situ, Umi, daddy lah, semualah. Itulah dia tadi Pantai Kelebang Melaka. Dapat juga Farah bawa korang jalan-jalan. Mula-mula tadi dekat Pantai Puteri Melaka, lepas tu kita ke Pantai Kelebang Melaka. Okey, ini pula dalam perjalanan pulang. Kalau sebelah kiri Farah ni korang boleh nampak kan, sebelah kiri Farah ni selalunya kalau petang-petang memang nampak orang memancing. Farah dengan suami memang suka lalu kawasan ni, menghayati suasana kampung, orang memancing. Nanti kat depan, masuk kanan nanti korang akan nampak eco shop. Itulah eco shop yang Farah selalu pergi, eco shop Tanjung Minyak Melaka. Itulah dia korang. Jomlah kita menghayati perjalanan ini.